Malam ni aku duk ada kat rumah Tengku Ahmad Shah yang duk ada kat Taman Sejahtera Rakyat. Tengku Ahmad Shah ni dia duk panggil nama dia Kumat. Kumat ni memang legend lah. Kumat ni dia asal orang boleh Pukat, lepas tu dia pindah pergi duduk Kampung Jawa. Saya ni dilahirkan di Balai Pukat. Dia belakang pada Kelab India, depan Wajib Ali. Oh, kira asal situ. Lepas tu lebih umur apa baru pindah pergi lah? Dalam 14 atau 15 macam tu. Baru pindah pergi Kampung Jawa. Belakang Wajib Ali kan? Belakang Wajib Ali. Betul-betul buka pintu belakang tu, jalan sikit, kedai rumah. Kat kedai akau kan? Akau tailor. Belakang akau. Kira family semua Tengku. Asyik. Tengku Ahmad Shah ni, yang dia duk panggil apa? Janggut kan? Yang boleh main sepak agar ni, mula-mula macam mana sepak takraw ni? Dari sekolah rendah. Kan dari sekolah rendah tu, masa tu dia orang ada buat pemilihan sekolah. Dia pilih untuk kata darjah 5 atau darjah 6. Bila dia orang training di sana, masa rehat, dia orang tak habis training lagi. Pakcik ambil bola sebidik, duduk jauh. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Duk tap bola. Duduk tap orang kiri kanan, kiri kanan. Dari situ cikgu perhati. Sekolah mana ni? Time tu? Sekolah Perai. Mak Curut? Sekolah rendah Mak Curut. Lepas tu sekolah menengah? Datuk On. Habis SRP, belah. Masa duduk belajar tu dari di Balai Pukat lah. Dia belajar pukul ke, belajar apa ke, semua di Balai Pukat. Yang masa dulu yang duk gulung tu, yang tu dia panggil cara macam mana tu? Tu pacak. Pegang tangan tu, pacak tangan tu. Tu gulung pacak. Dekat kuat ni lah Kampung Jawa. Saya lalu pergi tengok. Masa tu kecil time tu. Dia tengok, dia ni siapa dia ni dengan janggut semua ni. Saya duk tengok. Masa gulung tu betul-betul yang tangan tak bawah ni. Yang saya nampak tangan tak bawah, kaki macam mana duduk atas. Pagi tu memang siapa tak ambil time tu. Lepas tu bila ada siapa yang pergi blocking kan, bola duduk atas tapak kaki lah. Slow tu. Ya, nampak. Tu kata dahsyat tu. Yang ni cerita ni bukan kata ni, kau tak silap tu 80-an tu. 80-an. Masa tu masuk kat lorong tepi UTC tu, bengkel UTC lah. Masuk tu ada satu, kau tak silap depan rumah siapa, depan surau kan. Mek Kampung Jawa kan. Lepas tu yang duk belah kuda kan, dia tu main takraw ke? Apa nama? Gumuk. Cuk. Dia main lah? Dia jarang main, dia kerak bola ya. Yang Kampung Jawa siapa duk main? Mek lagi? Mek lead yang ajar hospital tu. Lepas tu pun feeder saya Kampung Jawa. Tapi kalau main di Sungai Nyong, feeder saya Udin Boron. Semua kenal Udin Boron. Udin Boron Dia budak Kampung Jawa? Dia memang anak Kampung Jawa. Kira time tu, tahun 80-an macam tu, kalau sepak agar ni, kira dekat mana yang paling dahsyat ni? Kawasan kita lah, kawasan Sebang Perai ni. Yang paling dahsyat sekali kalau dengar kata nama dua kan, ni orang takut. Garuda Gasto. Oh, Sungai Nyok. Masa tu Li Ceroy. Li Ceroy bawa Mak Lembek dengan apa nama seorang lagi tu. Mak Lembek tapi tekor ni bagus. Ni pakcik nak abang. Garuda, tetap Garuda. Gasto, bahasa Itali. Maksud dia kelab. Kelab Garuda? Aduh. Macam tu lah. Garuda, tapi Gasto. Tapi pada orang dengar Gasto tu orang takut Gasto. Padahal dia kelab lah. Kelab Garuda. Macam tu lah. Lah ni ada Tak ada. Dahsyat. Macam mana yang kata Kumat ni, yang kata waktu dulu yang kata gila-gila punya time tu, kenapa tak pergi masuk yang Penang ke apa ke? Tak yakin. Tapi saya tengok dahsyat. Tapi tak yakin. Sebut nama Kumat ni, dia ni jangan dia main kata. Yang kata apa? Killer tu duk gulung tu kan. Saya besar tengok nama apa? Gulung apa yang kata ni mesti Maniam. Maniam tu apa dia? Maniam. Pasal apa Maniam? Itu panggilan orang dulu. Memang daripada dulu. Dari dulu. Dari pakcik muda tu, killer Maniam dia dah. Maniam Timing tu kena jaga. Tak kena jaga, tak pandai timing antara bola dengan kita nak naik kaki kita nak sampai. Masa yang duk main di kampung dulu lah, di Bagan, Kampung Jawa apa semua tu lah kan. Kira masa tu ada tak? Duk tengok, dia ni dahsyat ni. Ada, memang ada. Ada? Orang pukul Maniam pakcik tengok, orang pukul gulung pakcik tengok. Saya pun duk tengok dulu lah kan. Duk tengok gulung, tapi saya tak boleh gulung ni. Saya cuma boleh gulung net. Habis saya gulung net, taruh. Terima kasih. Sama-sama.